seorang paling muda. Nak umur sekarang 23 tahun tau. Okay, Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi Aizat. Okay, so hari ni kita berada di Sirado Calo. Anak pada klien banyak lah. Dia anaknya, ada bapaknya adalah Nasir lah. So bapak yang agak busy sikit dengan dengan uruskan dia punya klien kat sana, orang-orang yang datang. So hari ni Ngah, macam mana Ngah dengan setelah yang diberitahu pun bisnesnya adalah bisnes pending. So macam mana perasaan yang keadaan sekarang? Ada berbentar untuk start bisnes yang pertama kan daripada bapak. Tapi saya yakin lah bisnes ni boleh grow, boleh berkembang. Dan setahunnya student. Saya student. Studentnya full time student. So sekali pegang student macam kena dobi tak? Ya. Saya selalu lah. Selalu dobi lah. So bila selalu dobi, hari ni dapat pegang dobi tinggi macam mana? Rasa macam penting lah. Sebab kena guna kan. Tiap hari kena basuh baju dan tu lah sama. So ini kan bila permulaan ni ayah dah bagi bisnes dekat Angah ni. So harap Angah boleh kendali dengan okey. Dobi ni bukan mudah, tapi apa pun kita ucapkan tahniah. Kiranya orang paling muda ni. Seorang paling muda ni, nak tahu ni seorang paling muda. Nak umur Sekarang 23 tahun tau. Sangat muda. So Angah, harap lepas ni kita dapat bekerjasama lagi. So mungkin harap Maju Jaya ada penambahan komisi lagi. Sebab tempat sangat besar. Betul kan? Tempat sangat besar menurut komisi ni. So hope lepas ni apa yang nak tak faham tentang bisnes boleh macam mana kendali benda ni boleh berlaku pada seni channel. So kita akan ajar satu-satu lah step dia macam mana nak buat bisnes. Semeja the best.